Alright, jom kita buka puasa dekat masjid wilayah. Okay, yang mana nak solat 20 rakaat tarawih tu boleh parking di anjung A, yang 8 rakaat boleh parking di anjung B ataupun C. Alright, time kita sampai tu lebih kurang 6.30. Tak ramai mana sangat orang, tapi jangan sampai lama sangat, takut penuh. Okey, ni pula tempat boleh ambil kurma, boleh ambil kuih. Ni tempat kawasan untuk berbuka puasa lah, duduk dengan family boleh. Kalau yang single ataupun tu pun boleh duduk kat mana je, insya-Allah. Alright, kalau anda tengok kat situ, itu tempat beratur untuk ambil makanan. Jangan sampai lambat tau, takut makanan habis. Ini makanan untuk hari tu lah. Kuih pun ada, agak meriah jugalah makanan dia. Okay, ni tempat wuduk, untuk basuh tangan, untuk ambil wuduk dan sebagainya. Ini waktu dekat nak buka puasa, memang dah ramai orang, makanan pun dah habis. Okey, buka puasa, bismillah. Tempat solat dia memang best. Imam pun baca sangatlah merdu. Tempat kawasan pun aircon best, sejuk, memang selesa. Dan yang best pasal masjid wilayah ni kan, dia memang children friendly. Memang boleh nampak kat belakang tu budak-budak berlari, bunyi budak-budak pun ada, memang best lah. Dan daycare pun ada untuk yang bawa anak-anak.